Hai, Assalamualaikum. Dila mulakan video kali ini dengan bismillah. Dalam video kali ini sesuai untuk siapa-siapa yang suka makan mochi. Untuk resepi kali ini, kek mochi coklat lele. Resepi simple, tak payah pakai mixer, cukup kodek-kodek pakai tangan. Untuk tekstur dia macam mochi lah kan, dia macam liat-liat macam tu. Tapi untuk resepi kali ini gluten free tanpa tepung gandum. Okey, dah jom mula buat. Untuk bahan lah ada 1 biji telur, lepas tu dia ada susu. Ini dah pakai susu full cream 25 ml, minyak masak, gula. Untuk sukatan boleh tengok kat tepi Yang ini dah pakai tepung pulut. Lepas tu dia ada serbuk koko sebab nak buat coklat kan. Yang ni baking powder dan juga secubit garam. Esen vanila jangan lupa. Mula sekali pecahkan telur. Lepas tu terus masukkan esen vanila, masukkan gula. Mula sekali ni nak larutkan gula dulu. Sebab tak nak nanti gula tu ada ketulan-ketulan gula. Kita tak nak. So nak larutkan gula. Lepas tu boleh tambahkan sedikit garam. Yang ni nak bagi bangkit rasa lemak dia. Lepas tu boleh tambahkan dengan susu full cream. Tak nak pakai susu full cream, boleh gantikan dengan susu oat ataupun susu badam. Kacaukan dia sampai gula tu betul-betul larut. Kita tak nak ada ketulan-ketulan gula lah. Bila gula dah larut, boleh masukkan baking powder lebih kurang dalam setengah sudu kecil. Lepas tu boleh masukkan serbuk koko tadi, lebih kurang dalam 20 gram. Masukkan serbuk koko ni, kacaukan dulu sampai serbuk koko ni rata lah. Dia memang tekstur dia akan cair macam ni. Tak apa, jangan risau. Kalau tak nak kacau guna tangan, boleh pakai blender. Bila serbuk koko ni dah agak rata macam tu, dah sebati dengan adunan cair tadi, boleh tambahkan tepung pulut. Tepung pulut ni Dila bahagikan kepada 2, dia tak masukkan ke semuanya sekali sebab takut nanti tepung pulut ni susah nak kacau. Lepas tu kacaukan dulu untuk yang kali pertama ni sampai dia dah rata dan sebati. Lepas tu boleh tambahkan lagi separuh lagi tepung pulut tadi. Tapi guna kesemuanya sekali. Kacaukan tepung ni sampai dia rata dan sebati. Tak ada ketulan-ketulan tepung lagi. Lepas tu boleh masukkan minyak masak ataupun minyak jagung pun boleh. Kacaukan dia sampai dia rata dan sebati. Untuk tekstur dia tak cair sangat, tak pekat sangat. Kalau rasa adunan ni agak kental, boleh tambahkan sedikit air. Okay, boleh tengok dia punya tekstur. Okay, lepas tu Dila bakar guna paper cup. Nak pakai loyang boleh, pakai saiz 6 inci. Untuk Dila dah pakai paper cup, Dila pun tak tahu paper cup ni saiz apa sebab dah lama beli. Untuk mula-mula sekali dah tuangkan adunan lebih kurang dalam 2 sudu macam tu. Yang ni terpulang tau. Lepas tu Dila akan tambahkan dengan dark chocolate coin. Yang ni dah pakai dark coklat. Kalau nak pakai milk coklat pun boleh. Tapi untuk tak nak rasa manis, pakai dark lah. Dia isi banyak juga dark coklat tu. Lepas tu tambahkan lagi 1 sudu adunan dekat bahagian atas dia. Jangan risau, nanti coklat tu tak akan tenggelam ke bawah. Dia akan stay kat tengah-tengah. Bakar suhu 180 darjah Celsius lebih kurang dalam 30 minit ataupun sehingga masak. Ini rupa dia bila dah masak. Kalau suka video kali ni, boleh sharekan video kali ni. Kalau suka dengan resepi-resepi Dila, boleh like dan juga follow buku resepi Dila.